Assalamualaikum, salam sejahtera. Berjumpa kita sekali lagi, Firdaus. Dalam sembang Podcast. kas. Dah lama tak bersua. Tak ada alasan lain, sibuk dengan tugas hakiki. Dan di dalam bulan Ramadan ni pun sibuk juga Betul. Bulan puasa ni rasa macam lagi sibuk lah daripada bulan-bulan biasa. Betul, betul. Kan? Bukan apa, dengan kerja hakiki kita sebagai wartawan sukan yang memang setiap hari ada je perkembangan-perkembangan sukan yang perlu dilaporkan. Dan juga dengan kita pun dah berkeluarga kan. Kita betul. nak fikir pula nak buka puasa lah apa kan. Jadi agak sibuk sikit lah kan. Tapi di sebalik tu tak kurang juga kehangatan. Ada je cerita sukan ni. Yelah, kan? bulan puasa pun lagi macam-macam Lagi meriah, lagi meriah. Lebih meriah sangat kan. Lebih-lebih lagi sukan nombor 1 lah. Iaitu? Bola sepak. Oh, bola. Kau letakkan bola sepak first Apa dia? Kau letakkan bola sepak first memang tak ada cerita lain lah. Memang kita ni memang rakyat Malaysia ni memang gila bola lah kan. Semua lebih-lebih lagi dengan dengan kelayakan Piala Asia yang bakal bermula pada 25 Mac ni. Skuad Harimau Melaya akan memulakan kempen kelayakan Piala Asia 2027 tentang Nepal di Stadium Sultan Ibrahim. Satu undian yang boleh katakan langkah kanan buat kita juga kan. Tiada pasukan Arab kan. Ya, untuk perlawanan yang dianggap satu. Kita dalam kumpulan F kan. Ada Vietnam, Nepal dan Laos. So ini betul, tak ada pasukan Arab. Betul. Ini peluang kita ni. Betul. Peluang kita nak ni, tapi kita kena ingat juga format kali ni dia berbeza tau Mike, dengan format yang sebelum ni masa kita layak ke Qatar. Kalau ikutkan format yang sekarang, hanya juara grup saja yang akan layak ke Piala Asia. Automatik. Ya. Berbanding yang edisi lepas, top 2. Untuk pusingan ketiga dia ada 2. Dia ada 1 je juga. Okey, tapi dia ada naib juara 5 pasukan naib juara terbaik. Jadi kita masa tu layak selaku pasukan kedua 5 terbaik. Kan. Cuma kali ni dia tak ada. Dia berbeza. Dia hanya juara je, Mak. Jadi kita kena menang semua game lah kan. Betul. Realistiknya nampak boleh capai, InsyaAllah. tapi kita jangan ketepikan juga kemampuan Vietnam. Sebab saya lihat Vietnam adalah satu-satunya pasukan yang boleh mengganggu lah kita punya hasrat nak layak ke Piala Asia. Dan dia orang juga adalah juara AFF Cup baru-baru ni. Itulah. Kan. Jadi saya nampak Vietnam is kita punya ni. Tapi insyaAllah dengan Nepal ni kita kena dapatkan 3 mata, main di tempat sendiri. Walaupun ikut ranking kita lebih baik, tapi jangan ambil mudah. Nepal tu kan. Dan kita juga di bawah barisan kejurulatihan dan pengurusan skuad Harimau Melaya yang baru. Yang satu tim yang dibentuk khas kan. Ya. Okey Mike, so kita untuk kita ulaskan lagi lah. Rasanya topik masih lagi dengan bola sepak. Betul. Kita tak berdua untuk membincangkan topik hangat ini. Kita bersama sekali lagi orang yang lain tak bukan Timbalan Presiden sendiri, bekas orang lama media kita, Abang Izzahar Tan. Assalamualaikum bang. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Sihat bang? Sihat alhamdulillah. Dia punya pandangan tu, pandangan tu macam ada killer killer point. Abang rindu dengan awak berdua. Kenapa? Pasal dah lama kat. Itulah bang. Sibuk kan. Ya. Macam mana bang bulan Ramadan ni? Alhamdulillah. Ya macam awak pun cakap tadi kan, bila bulan Ramadan ni kita agak kekangan masa sikit lah kan. Nak mengejar untuk berbuka dan tarawih everything kan. So dalam masa yang sama kerja-kerja hakiki harus dilaksanakan. Benar. So biasalah, that is life kan. Yang penting perkembangan sukan abang tak pernah tinggal Sejak azali lagi. Sejak azali. Tak boleh jadi minat. Passion. Kalau tak takkan jadi timbalan presiden. Okey, baiklah. Kita buka kalam untuk sesi pertama ni dengan kita ambil yang latest lah. Yang latest. Boleh dikatakan satu pencapaian yang hebat juga bagi pasukan JDT, walaupun tewas tipis secara aggregate 0-1 di tangan Buriram United. Namun pujian juga wajar diberikan kepada pasukan JDT yang dimiliki oleh Tunku Mahkota Johor, Tunku Ismail Sultan Ibrahim. Bagi abang sendiri, macam mana abang melabel
atau meletak penarafan bagi pencapaian atau keseluruhan JDT dalam kempen ACLE kali ini bang? Okay, pada saya first of all kita kena ucapkan tahniah lah kepada pasukan JDT. Walaupun mereka tewas di Buriram tempoh hari, pada saya itu bukanlah satu kegagalan yang besar. Ya, itu kemungkinan adalah satu pemangkin untuk JDT lebih berjaya, lebih baik, dan itu adalah tanda pengukur bahawasanya JDT harus berubah lebih untuk ke arah yang lebih baik. Tetapi demi mengharumkan nama negara, JDT telah berjaya membawa satu status yang agak tinggi dalam ACL itself, orang kata dalam peringkat Asia. JDT telah menimba nama dan dalam masa yang sama membawa nama Malaysia ke peringkat yang lebih tinggi dalam Asia. So memang sedih, saya pun sedih atas dasar betul muka abang sorang ya memang tapi apa nak buat, this is football, this is bola. Walaupun JDT telah maksudnya bertungkus lumus cuba melepasi peringkat seterusnya, tapi ada, kalau kita lihat ada perkembangan JDT daripada tahun ke setahun. Kemungkinan tuanku tahun ni meletakkan the best 16 as a target, dah berjaya. Tapi sebenarnya memang ada peluang untuk ke best 8 kan. Betul, dan dalam masa yang sama kita ada berpeluang untuk kita bertemu dengan Asia Barat, Asia Timur kan di suku akhir nanti dan juga seterusnya di separuh akhir. Cuma itulah nak kata siapa yang menggagalkan tu pada perlawanan tu kan. Kan kita pun tak boleh nak komen banyak lah pasal benda tu. Itu adalah pada saya dah ditakdirkan JDT belum berjaya untuk ke langkah seterusnya lah. Tapi pada saya satu kejayaan. Okey, kalau kita lihat ACL E kali ni, dia ada E belakang betul. Elite. Format yang baru. Dia format yang baru. Yep. Dia kalau nak ikutkan format kali ni lebih sukar berbanding yang sebelum ni. Betul. Bagaimana abang melihat perjalanan yang dilalui oleh JDT sepanjang kempen ACLE pada kali ni, dengan format baru ni, lawan terus dengan tim-tim yang kuat. Kalau yang sebelum ni punya, dia orang main group kan, ada 4-4-4, so dalam tu mungkin ada 1 atau 2 klub daripada Korea ke apa kan. Tapi yang kali ni 8 perlawanan yang dilalui tu semua lawan dengan tim yang memang daripada Korea dah, lawan dengan Australia punya champion juga kan. Jadi and then kita layak ke peringkat 16 terbaik. Macam mana abang melihat perjalanan JDT dalam sebenarnya inilah cabaran bagi satu pasukan kalau jika ianya layak kepada Champions League. Benda ni terjadi bukan hanya kepada tim Asia, even though tim Eropah pun kalau kata sebuah pasukan tu layak kepada peringkat Champions League, persediaan dia totally different. Persediaan dia totally different dan dia kena ada satu set yang bagus, pasukan yang mantap, dan juga dalam masa yang sama dia tidak boleh ada kesebelasan utama yang satu saja. Persiapan tu, persediaan tu dan juga quality player tu sentiasa bersedia. Dalam masa yang sama kena ingat mereka pun kena bertanding di peringkat Liga Kebangsaan ni kan. So apa yang saya lihat, JDT agak struggle in terms of players kan, agak struggle untuk mengadakan satu tim yang bagus kan, because of course macam Firdaus cakap tadi, format kali ni amat berbeza daripada sebelum ni. Sebelum ni dia macam home away, lepas tu nak menentukan peringkat seterusnya. Tapi ini dia buat format Liga. Satu saya suka dari segi format Liga ni adalah dia lebih commercial lah kan. Dan bagus untuk visibility of penaja kan, dan dalam masa sama pun kita pun lebih exciting lah kan. Dapat tengok banyak game kan, dapat tengok tim-tim yang kuat ataupun nama-nama yang bintang di luar kebiasaan yang kita jumpa sebelumnya lah kan. Itu pasal lah mesti bila kita lihat JDT layak ke 16 terbaik dan juga mengharapkan layak kepada 8 terbaik, dan mana tahu, who knows kan, bila 8 terbaik itu dibuat secara karnival di negeri Arab nanti kan, mana tahu dapat layak ke separuh akhir dan mungkin jumpa tim Ronaldo orang katakan, Al-Nas katakan. So itu adalah satu perkara yang orang nanti menjadi bola sepak, warna bola sepak kita lebih menarik. Tapi bukan senang satu-satu tim untuk mengekalkan konsistensi pasukan apabila mereka bertanding di peringkat Asia ataupun ACL. Dan nak pula lagi ACL Elite. So elite tu bermakna the best among the best kan. So apa yang saya lihat,
JDT cuba bersaing, cuba mendapatkan pemain yang berkualiti, tim yang solid, tim yang konsisten kan. Tapi itulah kan, this is football lah kan. Abang rasa satu cabaran buat JDT untuk mengekalkan status sebagai regular best 16 of ACLE next season? Oh, saya rasa tak ada cabaran pasal mereka dah berada di tahap tu. Yelah, berada dan mengekalkan. Saya rasa tidak ada masalah pasal this is the good benchmark. Pun mereka dah tahu macam mana orang kata asam garam ACL ni dengan format yang baru kan. Dan dalam masa yang sama tu pasal lah rata-rata saya rasa Mike, Daus, you pun rasa macam akan rasa ada feel confident apabila JDT bertemu Buriram. Betul kan? Betul. So we thought the chances is there because we beat Korean team, we beat Japan team. Betul kan? Tapi tu saya cakap ni bola kan. Bola ni kadang-kadang kita tak sangka kan, ataupun benda tu boleh jadi ya mungkin lack of mistake ataupun yalah peluang tidak diterjemahkan, dan dalam masa sama ada sedikit tidak bernasib baik di situ kan. Kan jaring 2 gol, dua tak biar, orang tak puas hati pasal tak dapat tengok biar, hanya keputusan, betul kan. So itulah dia asam garam yang terjadi pada JDT. Tapi pada saya yakin JDT akan all out. Daripada 16 terbaik, mereka akan target kepada 8 terbaik. Okey, berdasarkan apa yang Tunku Mahkota Johor katakan dalam sesi pertemuan dengan penyokong JDT terus buat baru ni kan, dia kata dia letak target sebenarnya Suku Akhir. Itu memang tinggi. Dia punya realistik lah, bagi realistik, dia punya sasaran realistik lah. Dia kata Suku Akhir memang dia punya target. Kalau lebih daripada itu adalah bonus untuk tim. Jadi abang melihat untuk next season ni apa yang perlu yang dilakukan atau perubahan atau penambahbaikan yang perlu dilakukan oleh JDT untuk pertingkatkan lagi dia orang punya ni. Kalau kita lihat sebenarnya memang dah almost there kalau kata nak Suku Akhir kan. Bila Shandong yang Taidi kan. Bila kita lihat JDT up naik kepada position nombor 3 dan dia punya opponent dia Buriram, dan kita rasa macam this is the chance, dan JDT masa tu saya ingat ini luck kan, JDT ni jumpa kelab kan. Boleh take diri pula tu jumpa Buriram kan. So saya rasa memang realistiknya memang boleh kan. Memang ada orang kata ada standard ataupun level JDT ke Suku Akhir tu. Cuma macam nak mengekal konsistensi itu pada saya adalah base kepada quality player dan quality persiapan tim yang dia ada, yang kena ada kan. So apa yang saya lihat kalau kata JDT tidak dapat betul-betul blend player yang cukup level dia main liga kebangsaan lain, main liga ASEAN lain kan. Dan at the same time kalau kita tengok Buriram kan, kita sangka Buriram boleh main macam tu kan. Walaupun saya ingat dah orang kata dah checkmate, JDT dah checkmate masa Buriram dekat Buriram lah kan. Tapi mereka dapat mengekangnya, dan dalam masa sama apabila mereka bertandang ke SSI, mereka lebih bersedia dan juga mereka lebih kompetitif. Dan malangnya JDT tak dapat bersaing dari segi. JDT dah buktikan lah, dia different level lah daripada semua tim. Saya ingat kita kena ada pawang jugalah. Itu menarik juga kan. Itu okey bang, selain daripada tumpuan ACLE, selepas itu Tunku Ismail tak buang masa, dia adakan terus perjumpaan dengan penyokong pemegang taruh utama pasukan JDT. Banyak yang diperkatakan bang sebenarnya. Antaranya kita boleh tengok tentang ada soalan dia tentang di manakah ruang untuk player tempatan dalam tim JDT. Tunku sendiri sahkan kita ada player tetapi kurangnya kualiti. Macam mana abang tengokkan secara rumusannya perjumpaan tu relate pada JDT sendiri dalam saingan kali ni, musim ni? Satu, pada saya bagus perjumpaan tu diadakan sebab mungkin kerana ia menutup segala spekulasi, ia menutup segala persepsi yang buruk, dan juga menutup kelemahan-kelemahan yang ada kepada fans JDT itself. Dan Tuanku berpeluang untuk menerangkan situasi sebenarnya
Dan kita pun tahu insiden membaling botol tu semua kan telah diperbincangkan, perdebatkan. So itu adalah satu tindakan yang bagus kan. Tidak menunggu lama, tuanku terus buat perjumpaan dan juga buat open talk, dan benda tu dapat diredakan dan juga diterangkan dengan sebaik mungkin. Dan satu lagi, tadi cakap apa tadi? Tuanku cakap apa tadi? Tentang pool player. Ada orang tanya. Oh, okay. Local player. Kalau kita kata kita tiada player, kita ada Arif Aiman di dalam tim. Ya? Okay. So, cuma macam mana kita nak dapat 10 orang macam Arif Aiman, itu yang harus kita fikirkan. Okay. Dan kita kena tahu mana nak cari orang macam Arif Aiman lagi. Okay. Kat mana? Kan? Apa mekanisme yang kita harus ada untuk melahirkan orang macam Arif Aiman? Kan? Itu yang kita harus teliti, fikirkan. Dan kerja-kerja tu bukan hanya terletak dia di bahu FM ataupun kelab-kelab bola. Kan? Kerja-kerja tu kena difikirkan secara holistik. Kan? Grassroots. Macam mana nak dapat satu akademi bola sepak yang bagus, quality kan. Which is kita dah buat, kita dah ada kan. Kita pun tahu bahawasanya Arif Aiman datang daripada AMD, asal usulnya Akademi Pahang, Terengganu lah, whatever kan. Dan kita pun ada dia punya player-player yang berbakat tapi kesinambungan tu selepas mereka bukan di bawah umur tu, ke mana arah mereka? Itu yang harus kita fikirkan. Betul. Bila saya ambil satu quote daripada TMJ, JDT ada banyak akademi, tetapi nak bersaing di mana tu tak ada platformnya. Dia mempersoalkan di manakah FA lain yang mana pasukan akademinya masing-masing. Kalau kita tengok, tak payahlah, saya tak payah pergi jauh, kita sendiri dulu terlibat. Dulu peringkat negeri banyak betul akademi. Betul. Saya sendiri pernah main dengan Pahang, dengan Negeri Sembilan. Kita ada banyak liga. Dulu dengan Milo-nya, Pepsi-nya, Coca-Cola, Nike Club-nya ada. Faham tak? Nike Cup tu saya ingat tu Inter-Asia Pacific. Susah nak masuk. Betul. Saya malah nak cerita lah. Okay. Tapi berbalik pada tu, kita dah tak ada benda tu. Mananya benda tu? Bagi abang, same old story lah bang. Kan? Kita nampak hanya JDT saja yang buat, ada inisiatif untuk nak buat benda-benda ni. Saya rasa tak perlu duit, tetapi sokongan tu penting daripada peringkat grassroots. Bagi pandangan abang sendiri, macam mana abang tengok? Saya ni janganlah kira umur saya. Saya ni orang kata zaman semi pro lagi. Okay, saya ni dah mengikuti perkembangan bola ni dah lama. Malangnya sebenarnya dulu dah ada. Betul. Dulu setahu saya Kedah mempunyai akademi yang bagus. Kuala Lumpur pun mempunyai akademi yang bagus, dan banyak state negeri-negeri yang ada. Masuk Pahang bagus. Pahang cuma betul, macam betul. Dia punya akademi team ataupun dia punya grassroots program kan. Macam saya pernah cakap sebelum ni lah kan, orang-orang yang terlibat dulu kan. Setiap negeri tu ada dia punya ikon ataupun orang kata aura idola individu tu yang membawa grassroots ni kan. Tapi itu pasal malang ni sekarang ni benda tu seolah macam dah tak ada kan. Dah tidak ditekankan kepada grassroots yang membawa pemain-pemain ni untuk dibawa ke arah lebih tinggi kan. Itu pasal lah kalau kata macam saya ke udara sebelum ni dengan podcast Sembang dulu, yang bahawasanya apabila target Liga FA dengan FC itu sebenarnya dah betul lah, dah ada dah rangka tu yang bahawasanya mereka harus ada akademi, mereka harus ada pasukan bawah umur dan untuk peringkat dibawa ke peringkat seterusnya. Tapi malangnya benda tu tak tahulah, saya rasa awak dua pun tahu kan. Jawab kan. Itulah, ini sebenarnya satu teguran kepada semua persatuan bola sepak negeri untuk mengambil serius isu. Saya boleh katakan ini isu lah bang. Isu bakat bawah umur yang perlu kita gilap seawal mungkin. Seawal umur 4-5 tahun dah sepatutnya ada, dan perlu diperhebatkan, dan sekaligus ini dapat menjana. Sebenarnya bang, bila you buat satu benda tu, kiri kanan akan follow, sponsor, keluarga akan support, semua akan hadir. Dan inilah sebenarnya yang menjadi tak ada cara lain dah untuk nak lahirkan bakat baru. Itu saja modul dia kan sebenarnya. Pasal kalau kata kita tidak adakan
program tu, kita tidak ada pool player yang cukup. Betul. Dia macam ni lah, pandangan saya lah. Actually kita ada program pembangunan. Isu dia sekarang ni tak ada pertandingan. Kita lack of tournament. Akademi ada banyak akademi kalau nak ikutkan kan. Tapi bila dia orang nak, takkan dia orang nak berlatih je hari-hari, betul tak? Macam tadi abang ada sebut perlawanan tadi. Ada sebut piala Nike, piala Coca-Cola, piala Milo semua. Banyak. Milo semua banyak. So platform untuk pertandingan tu banyak. Sekarang ni nowadays ni saya sendiri nampak memang kurang. Ada tu ada. Macam apa yang under FAM Super Rimau. Super Rimau contoh misalnya kan. Yang saya nampak konsisten itu je lah. Yang lain saya tak nampak piala Coca-Cola Nike apa tak ada dah. Macam zaman dulu tak ada. Itu yang saya nampak lah. Nowadays saya lebih nampak akademi lebih kepada collect duit je lah. Every week tu je lah. Baiklah, kita rehat sekejap. Sesi pertama ni wow. Dah terasa dah. Sekejap saya nak tambah sikit yang pasal JDT tadi, pasal akademi. Okey. Apa yang diperkatakan oleh Tunku Mahkota Johor dan juga tadi Mike pun ada sebut, betul. Saya nampak sendiri JDT terpaksa membuat pertandingan sendiri, ataupun kadang-kadang dia jemput tim luar, atau macam mana pun kan, dia buat sendiri friendly game untuk pastikan tim bawah dia tu ada matches, ada minute game. Ada minute game terpaksa. Bermaksud dekat sini, macam saya kata tadi, kita tak ada tournament yang banyak untuk pendedahan budak-budak. Kalau nak hantar luar negara, costing pula kan. Jadi hebatlah kat sini kan. Dan Mike kata ini isu sebenarnya. Alright, boleh tutup. Untuk yang first segment Mike. Panjang, dia akan jadi panjang. Okey, kita rehat sekejap. Kita akan kembali pada sesi kedua sebentar saja lagi. Alright, bye. Jumpa lagi.